Hey guys, thank you so much. Keep on support this channel. Topik hari ni adalah cara untuk pilih course yang betul di universiti ke, di sekolah ke. Kita akan gunakan teori right brain, left brain, otak kiri dan otak kanan. Korang skip ke ini untuk nak tahu tips and tricks. Kita akan start kepada ASMR session kita. I just want to show you guys my new squishy collection from TikTok. My new squishy collection. Semua ni soft and slow rising. Ini tak ada bau. Strawberry. Dia memang bau strawberry and the soft and slow rising. Rice. Geramnya. Ini squishy yang I akan bawa ke uni. First of all, we got this. Yang ni kan dia bau macam coklat. Comel. Another capybara. Mana ni comel? Punya packagingnya. Kan dia bau macam kopi tau. Lepas tu comel gila. Aku tak boleh lah. Aduh, rasa macam nak tinggal kat rumah tak boleh. So aku kena bawa ni pergi uni. Aku tak kisah apa nak cakap. Next got this.
Ini macam potato bar. Macam ada capybara. Ni feeling susu, bau susu. Kenapa? Yang ni dia macam sticky tau. Ni tak tahulah makan apa dah. Dah kotor. Yang ni bau macam strawberry milkshake. Ni dari belakang, ni dari depan. Tada. Nanti dia rice. Just sabar, okay? Betul, dia rice. Very, very soft and slow rising. Okay, korang tengok macam nak ambil squishy yang lain. Kita kembali ke asal. Taiyaki ni macam biscuit Japanese. It is capybara cake roll. Tapi ni tak ada capybara. It's just the packaging chocolate.
Tapi dia macam basic. Ini macam fruits. Cuma you akan dapat packaging sekali. Comel weh packaging dia. Nanti kita packing. Okay, nanti kita ada this taiyaki. Taiyaki ni macam biscuit Japanese ni tu. Strawberry kan. This is strawberry. Okay. Yang ni sebenarnya squeeze ni I buat live and I jual dekat sana. I tak sebut TT tu, affiliate. Terus sold out guys. Yang ni paling best seller. Packaging is so cute. Look at this. And yang ni dia bawa chocolates. Packaging dah lah cute pasal bawa coklat. Tapi ni cepat sold out guys. So kalau you nampak I tengah promote tu and ada stock, cepat grab. Alright. So kita dah ke akhir rancangan untuk squishy ASMR. So let's go to our next segment, which is psychology time. Selamat datang ke segmen psikologi kita. Sebelum tu, siapa sini yang ada masalah tengah masuk tingkatan 4-5? You tak tahu nak pilih course sains ke, nak pilih course accounts ke, nak pilih course seni ke, sains komputer ke, ataupun you tengah SPM, you baru lepas SPM, you tak tahu nak ambil course apa, then you kena dengar part ni sampai habis sebab ada benda penting yang akan membantu korang. Jadi untuk episod 2 ni, kita akan pergi kepada teori otak kiri dan kanan. So kita semua tahu otak kita ni dia sangat kompleks, bagi kepada dua lah otak kita, kanan dan kiri. So teori otak kiri kanan ni boleh membantu untuk pilih lah course yang kita nak. Contohnya, sebelum you ambil satu course, you kena tahu you mampu ke tak, you minat ke tak. Okay, so jom kita tengok you mampu ataupun tidak. Tapi ingat ya, ini baru satu teori yang boleh tolong korang, and ada juga teori yang lain, tapi yang tu kita bagi kepada next episode lah. Okay, you pernah dengar tak waktu sekolah cikgu kata, ataupun you pernah dengar lah, kau otak kiri ke kau otak kanan? Kalau otak kanan ni, orang selalu cakap orang yang otak kanan ni dia lebih cenderung kepada seni, muzik, emosi, kreatif. Kalau otak kiri more tu logic, analitik. Selalunya budak-budak yang pandai maths lah otak kiri ni. Pernah terfikir tak macam mana psikologis zaman dulu dia boleh figure out yang manusia ni dia ada otak kiri dan otak kanan, and otak kiri dan otak kanan ni bekerjasama untuk berfungsi. Okay, so ada seorang saintis ni, nama dia Roger Sperry. Okay, dia ni sebenarnya ahli neuropsikologi tau, neurosaraf pada Amerika. Dia buat eksperimen dekat pesakit yang sawan macam epilepsi macam tu lah. Dia buat pembedahan dekat otak pesakit tu dengan dia memisahkan
otak kiri dan kanan, dia macam potong satu saraf tau, yang hubungkan dua bahagian otak ni. Nama saraf tu corpus callosum. Dia macam jambatan saraf. Yang ni macam crazy sikit. Bila saraf tu dah terpisah, lepas pembedahan tu, orang ni dia macam pelik tau dia punya perangai. So dia buat eksperimen lagi. Okay, macam kita tahu, mata kiri ni dia bersambung dengan kanan tau. Kalau you budak biologi, you akan tahu mata ni dia sambung dekat otak belah kanan. Kanan ni pula dia sambung dekat kiri. Apa yang saintis ni buat, tutup mata kanan, lepas tu dia bagi gambar apple contohnya. Orang tu nampak tau apple, tapi orang tu tak boleh baca EPAL. Apa? Nampak mata kiri bersambung dengan sfera kanan. Kanan adalah untuk tengok image. Kita tak boleh baca sebab otak kiri yang bantu kita untuk baca. So sebab pesakit ni dah terpisah, dia tak boleh lah baca macam tu. Bila dia tunjuk gambar perkataan, tutup mata kiri, dia boleh baca. Tutup mata kanan, tunjuk perkataan, dia tak boleh baca. Tu sebab hemisfera dia dah terpisah, babe. Itulah psikologis Roger Sperry tu, dia find out, oh, otak kiri ni motor logics, membaca analytics, bahasa, nombor, perkataan. Otak kanan emosi, seni, imajinasi, macam tu. Dalam video ni kita akan buat test kepada korang. Okay, korang kena jawab benda ni laju-laju tau. Okay, ni warna apa? 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 Ini warna apa? Okay, kalau korang jawab dengan cepat, kalau korang baca perkataan, maksudnya korang lebih cenderung kepada otak kiri. Tapi kalau korang baca color tu, korang nampak color tu, korang lebih cenderung kepada otak kanan. Okay, tapi korang kena ingat, okay, ini just a simple test. Okay, so tak semestinya, oh, aku otak kanan lah, kau 100% otak kanan. Tak, sebab kita kan ada dua hemisfera, dia saling tolong each other. So ni maksudnya you cenderung, bukannya you memang tak boleh langsung buat macam otak kiri yang buat, macam logik ke apa, macam tu. So jangan deny you punya potential lah, macam tu. So in this segment, I akan tolong korang list of course. Okay, aliran apa untuk otak kiri, aliran apa yang the best untuk otak kanan. So korang dah test tadi kan? Okay, and aliran apa yang sesuai kalau you dua-dua, otak kiri dan kanan. So ini cadangan lah kalau you nak sama belajar ke apa kan. And this video help, share tau, share dekat kawan-kawan je. Jangan kedekut ilmu. Kiri, yang I cakap tadi, you ni seorang yang logik. You kalau fikir, you logical. You teratur sikit, you suka tengok fakta, analitik, suka membaca, langkah-langkah yang sistematik tu you boleh study macam tu. Okay, kalau you sekolah menengah, you boleh ambil aliran sains, fizik, biokimia, and maths. Okay, account, perdagangan pun you boleh ambil. Prinsip ekonomi asas ekonomi, aliran ekonomi pun okay. Sains komputer pun okay. Okay, so nanti kalau you nak masuk universiti, kalau you viewer yang nak masuk universiti kan, untuk otak kiri you boleh ambil bidang sains teknologi, boleh ambil engineering, sains komputer, data analytics, matematik gunaan. Okay, and then ekonomi and kewangan ni, kalau you dah ambil macam ekonomi tu, ambil lah perakaunan, degree ekonomi, pengurusan perniagaan, degree statistik ke. Okay, lepas tu kesihatan dan perubatan. Okay, ambil lah farmasi, medik, dietitian pun boleh, nak jadi vet pun boleh, undang-undang you boleh ambil law juga. Sebab apa? Orang yang ambil law ni, kalau you otak kiri, you ada struktur pemikiran yang logik. Buatan you ni, kalau you suka structure and you cepat faham sistem. Lepas tu you jenis yang teliti and suka selesaikan masalah. Tak kisahlah saintifik ke, logical ke, masalah yang berpandukan data. Macam kalau ada masalah ke, mesti ada fakta. Ambil bidang-bidang yang I sebut tu.
You otak kanan. Otak kanan ni, like I said, seorang yang imaginative, creative, suka expression, spontaneous, macam tu, kos-kos macam tu. Sekolah menengah you boleh ambil kos seni, kos reka bentuk, kos sastra. Lagi you boleh masuk ni tau, sekolah seni, boleh. Music, teater, boleh ambil bahasa, sejarah. Lepas tu apa lagi? Kan sekarang kan ada RBT kan. So kalau you nak RBT, ambil lah reka cipta ataupun apa graphic design tu. Universiti bidang apa yang sesuai. Seni and reka bentuk you boleh ambil lah graphic design, animation, seni halus, interior design, fashion. Ambil lah degree in fashion. And then communication and media boleh lah ambil. Kan sekarang kan ada Masscom kan. Boleh lah ambil degree Masscom. Apply degree in pemasaran kreatif. I don't know ada ke tak. Tapi check lah benda-benda macam tu. It's di bawah Fakulti Komunikasi and Media asalnya. And then boleh ambil pendidikan. Kalau you suka pasal emosi, carilah cikgu counselling. Yes. Asli bahasa and budaya. Boleh lah ambil degree dalam pengajian bahasa, English ke, Arab ke, bahasa Melayu ke, boleh. Orang yang otak kanan ni, kekuatan dia orang ni adalah orang yang kreatif. Okay, sensitif terhadap emosi. Lepas tu pandai berfikir out of the box. Lepas tu dia macam suka express themselves. Kalau you tengok dekat uni kan, kita kan ada macam tarian kan. Diorang suka macam tu. Okay. So kalau gabungan dua-dua, maybe you boleh ambil pemasaran digital, business, maybe you boleh analysis data and buatlah content macam tu. Okay. So so ini macam akhir kata how I apply teori otak kanan and otak kiri in my studies ialah dia membantu I identify myself. Yang kalau macam I kan, I memang otak kanan, I tak boleh bukan tak boleh lah, boleh tapi kurang. Kita struggle sikit kalau kita nak buat maths ke, matematik ke, statistik ke. Okay, I ambil psikologi tau. Psikologi ni memang ada statistik. So I dah tahu dah, okay, ini subjek gila untuk aku kena pay attention betul-betul. Okay, so membantu tak guys teori otak kiri dan otak kanan ni? Kalau membantu, subscribe, share and comment down below. Korang ambil course apa? And korang teringin nak ambil course apa? Share lah guys, kita mana tahu kita reply ke. Okay, so thank you so much for support this episode. See you in the next episode guys. Bye.